Tahukah anda, filem Kush Kush Hotai sebenarnya diilhamkan daripada komik barat, dan satu rantai bertulis cool pernah menjadi kegilaan remaja Malaysia. Kalau sebut Kush Kush Hotai, mesti ramai terus teringat lagu-lagu dan kisah cinta Rahul, Anjali serta Tina. Tapi tahukah anda, jalan cerita filem ini sebenarnya diinspirasi daripada komik Archie. Dalam versi filem, Rahul mewakili Archie, Anjali ialah Betty, manakala Tina pula ialah Veronica. Satu lagi fakta yang menarik, watak aman yang akhirnya dilakukan oleh Salman Khan pada asalnya ditawarkan kepada Saif Ali Khan. Namun beliau menolak menyebabkan pengarah Karan Johar terpaksa memujuk Salman sehingga beliau bersetuju menerima watak tersebut. Ironinya, walaupun proses pemilihan pelakon agak sukar, filem ini akhirnya menjadi filem dengan kutipan tertinggi di India pada tahun 1998 dan mengukuhkan lagi status Shah Rukh Khan sebagai King of Romance. Bukan itu sahaja, baju polo sport ketat berwarna oranye dan biru yang dipakai Rahul menjadi trend di seluruh dunia. Tetapi Shah Rukh Khan sendiri sebenarnya kurang selesa kerana baju itu terlalu ketat. Malah di Malaysia, impak Kush Kush Hotai sangatlah besar. Ramai remaja mula meniru gaya Rahul dan Anjali. Daripada rantaiku, baju berwarna terang, hinggalah potongan rambut pendek ala tomboy. Kejayaan filem ini juga mencetuskan gelombang Bollywood di negara kita. Stesen televisyen mula menambah slot filem Hindi dan minat rakyat Malaysia terhadap Bollywood terus berkembang selama bertahun-tahun. Boleh dikatakan Kush Kush Hotai bukanlah sekadar filem romantik, tetapi fenomena budaya pop yang meninggalkan kesan mendalam kepada satu generasi termasuk di Malaysia. Kalau anda hidup di zaman ini, apa yang paling anda ingat? Rantai cool, lagu-lagunya atau kisah cinta Rahul dan Anjali? Komen di bawah.